Baik, soalan seterusnya. Apakah hukumnya belajar fiqh aulawiyat dalam beribadah? Saya perhatikan banyak masyarakat tidak memahami keutamaan dalam ibadah. Contoh, bertembung majlis ilmu, kerja-kerja dakwah, gerakan Islam, mana lebih utama? Adakah ia termasuk ilmu fardu ain yang wajib pelajari atau fardu kifayah saja? Baik. Memang kita patutnya fikir yang mana lebih aula. Kalau kita ni mengaji semua tiap malam, malam ni kita ni, malam esok kita ni kuliah fardu ain. Tiba-tiba ada mesyuarat penting, gerakan, umpamanya nak pimpinan arahkan buat satu mesyuarat, maka kita tinggallah kuliah satu malam untuk bermesyuarat. Takkan tiap-tiap malam mesyuarat, jadi kita tengok hak tu aula untuk kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Jangan mana kalau ngaji semua, siapa ada era ke majlis-majlis lain, tengok. Gitu jugalah dalam kita berbelanja dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni benda-benda sunat tu lah penting sangat, benda-benda hak wajib tak cara mana. Suruh Tok Imam muda seorang, Tok Imam muda baru balik Jordan. Tok Imam muda tu bukan dak baca kunut, dak ingat. Ustaz muda. Jadi bila Tok Imam tu kata, jadi imam sekali. Jadi ustaz muda ni dak baca kunut, dak ingat. Pada rakaat terus sujud. 3 hari Tok Imam tua bunyi. Nampak? Marah tak baca kunut begini orang tak buat. Kita daripada kecil surah ni baca kunut begini duduk beleber. Padahal kunut tu bukan wajib. Sengaja tak baca pun sah semayang. Tak? Tapi Tok Imam anak dia tak tutup kepala. Faham tak? Dia tak baca, tak reti fiqh aulawi yang mana lebih aula. Duduk balah tahiyat Tok Bilal dengan Tok Siok. Tok Bilal kata illallah kena akad. Tok Siok kata la tu kena akad dah. Balah ni padahal bukan wajib, sunat sahaja. Betul tak? Balah siapa minum air suku-suku bayar. Padahal dua-dua tu time pilihan raya masih lagi memberi undi kepada golongan yang tidak mahu melihat Islam tertegak dalam negara. Betul tak? Ada masalah. Padahal benda tu bukan wajib. Muat gini tak ada hari. Faham tak? Tak atas lagi semayang. Soalan seterusnya, kita ada 2 lagi soalan yang kita sempat.